Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak bercerita berkenaan dengan pantang larang yang ada pada debt collector agency apabila mereka menuntut hutang daripada penghutang-penghutang yang ada. Okey. Pertama sekali, mereka memang sama sekali larang untuk menghubungi kita lebih daripada 3 kali seminggu. Okey, itu memang guideline yang dikeluarkan oleh bank negara sendiri. Memang dia boleh kacang kau 3 kali je. Selepas dia kacang kau 3 kali, lepas-lepas tu semua merupakan satu bentuk harassment So nombor 2, diorang juga tak boleh menyamar jadi mana-mana pegawai kerajaan ataupun mana-mana orang awam untuk menuntut hutang. Contoh ada kes cakap daripada mahkamah lah, ada yang cakap daripada PDRM lah, ada yang cakap daripada agensi-agensi lain lah. Kalau kau tak bayar, dia akan masuk ke dalam penjara lah, dan bermacam lagi. Dan sekiranya benda ni berlaku, ia merupakan satu kesalahan dan boleh dilaporkan juga. Okey. Nombor 3, mereka juga sama sekali larang untuk melibatkan kawan-kawan kau, untuk melibatkan saudara mara kau dalam proses untuk menuntut hutang ni daripada diri kau. Contohnya dia maklumkan kepada makcik kau, supaya maklumkan kepada kau, pesan daripada kau untuk bayar hutang-hutang ni kepada mereka. Mereka tak boleh buat benda ni. Okey. Nombor 4, mereka juga tidak boleh mengacau ganggu kehidupan kau dengan menakut-nakut kau. Contohnya dia cakap, kalau kau tak bayar, aku akan saman kau. Kalau kau tak bayar, kau akan masuk penjara. Kalau kau tak bayar, aku akan panggil orang untuk tangkap kau, biar kau kena kes jenayah. Benda ni semua merupakan satu ugutan dan sekiranya dilaporkan boleh jadi kes jenayah juga. Dan nombor 5 yang terakhir, debt collector agency memang sama sekali tidak boleh memasukkan apa-apa dokumen untuk menuntut hutang daripada kau. Contohnya dia palsukan writ saman daripada mahkamah untuk cakap bahawa saman telah dimasukkan ke atas diri kau dan kau bakal menjawab kat mahkamah pada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh mahkamah. So kalau benda ni merupakan perkara yang tidak benar, perkara yang palsu, mereka baru saja melakukan kesalahan kerana melakukan tipu daya ke atas penghutang-penghutang ini. Okey? Sekiranya kau berada dalam 5 situasi yang aku katakan tadi, ataupun kau adalah situasi yang lain tapi masih dalam konteks diganggu oleh debt collector, apa yang kau boleh buat adalah untuk melaporkan perkara ini kepada pihak polis, dan laporan polis yang kau dapat itu kau boleh emailkan kepada bank negara berserta dengan aduan bertulis daripada diri kau sendiri berkenaan dengan tindak tanduk daripada debt collector agency. So sekiranya kau dah laporkan, maybe dia akan makan masa sedikit lah untuk ada tindakan daripada pihak berkuasa ni. Okey, standard lah birokrasi kerajaan ni maybe makan ambil masa 1 hingga 2 bulan. Tetapi sekiranya memang ambil dengan masa yang lama, maybe kau kena repeat balik proses sama untuk adukan kepada bank negara. Maknanya ada repetitive proses, continuous proses sampailah bank negara notis komplain kau. Dan harapannya sekiranya perkara ini berlaku, memang bank negara notis, adalah teguran yang dibuat ke atas debt collector agency tersebut. Alright, sekiranya video ini bermanfaat, sekiranya ada kawan-kawan korang yang berada dalam situasi ini dan pernah berada dalam situasi ini, maybe korang boleh share video ni supaya semua orang dapat timba ilmu yang baru, supaya semua orang tak perlu takut dengan debt collector agency selepas ini. Okey, cuma pesanan aku, kalau ada hutang, mohon tolong bayar. Jangan sampai kau kena ganggu dengan debt collector agency dan kacau mental kau. Okey, bye bye.